Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersambung dalam bicara ilmu inovasi pendidikan, bukan pilihan tapi keperluan. Baiklah Cikgu Kati, kita akan bertanya soalan yang seterusnya untuk Cikgu Kati. Okay, Cikgu Kati, apakah inovasi yang Cikgu Kati laksanakan dan bagaimana inovasi tersebut membantu perkembangan profesional Cikgu Kati sendiri? Okey, terima kasih Cik Aiza. Sebenarnya sepanjang perkhidmatan saya dah laksanakan banyak inovasi. Walaupun saya guru option pendidikan jasmani, apabila saya disarankan mengajar matematik, mengajar bahasa Melayu, mengajar bahasa Inggeris dan juga mengajar subjek-subjek yang lain daripada bidang kita lah, tetapi saya menjadikan saya menyambut cabaran sebenarnya untuk mengajar subjek yang luar bidang kita, tetapi setiap pengajaran kita ataupun PDP kita memang kita ada satu cabaran. Bila ada cabaran, kita nampak PDP kita daripada refleksi kita, pelajar kita dalam contoh dalam kelas tu ada 17 orang. 4 pelajar itu tidak menguasai kemahiran tersebut, maka kita kena lihat pelajar itu mungkin dari segi maklum balas, dari segi latihan murid, dari segi pergerakan murid dalam kelas tu. So pemerhatian kita tu akan menjadi pencetuslah untuk kita nak membantu pelajar kita melalui satu intervensi. So bagi saya dalam perkhidmatan saya telah memenangi Johan Anugerah Guru Inovatif 2023, iaitu adalah salam subjek Bahasa Melayu, iaitu fokus kepada kemahiran membaca suku kata lah. So saya melaksanakan satu bahan intervensi yang berbentuk membaca, ada dua bahagian, iaitu kepada kemahiran membaca dan juga ada juga selitkan dengan permainan lah. So dekat sini saya berfokus kepada 8 konstruk dalam bahasa Melayu untuk membantu pelajar menguasai kemahiran membaca lah. So saya rasa dalam masa 6 minggu saya dapat laksanakan bahan intervensi, iaitu 8 konstruk kati, boleh panggil 8.8 KK lah, yang membuat penambahbaikan daripada 1.0 kepada 2.0. Dan dalam masa 6 minggu pelajar itu dah mencapai sasaran dan pelajar itu dah boleh membaca buku teks dengan jayanya. Maka di sini saya dapat lihat cikgu ni bukan melaksanakan inovasi ni dalam bentuk kreatif saja, malah lebih kepada praktikal sebenarnya. Sebab itulah dan juga apabila kita melaksanakan inovasi ni, kita kena lihat latar belakang pelajar dan juga kita kena tersusun secara berperingkat supaya pelajar kita dapat menguasai dengan kaedah yang mudah lah. Bukan semata-mata kita menyusahkan pelajar itu untuk menguasai sesuatu kemahiran. So malah, dan saya juga kaitkan dengan setiap kemahiran itu kepada bentuk permainan lah. So permainan tu membantu pelajar itu menguasai lebih mudah lah. So itulah beberapa teknik dan juga kaedah strategi yang saya gunakan untuk pelajar kita menguasai kemahiran membaca. Okey, baiklah Cikgu Kati. Saya difahamkan Cikgu Kati ni turut membantu mana-mana guru yang berminat untuk membuat inovasi, menyertai pelbagai persidangan, pembentangan inovasi. Betul Cikgu Kati? Ya, betul. Okey, bagaimana pengalaman dari segi membimbing pula kepada ni? Selama ni Okey, Cikgu Kati masuk menyertai, sekarang ni Cikgu Kati dah dijadikan sebagai mentor kepada peserta-peserta yang inovasi itu sendiri. Okey, sebenarnya seperti mana Cik Aiza tanya pada saya tadi, bagi saya kita sebagai guru, walaupun kita dah melaksanakan sesuatu intervensi ataupun kita dah berjaya dalam satu tahap tu, kita harus ada satu mindset kita suka berkongsi ataupun membantu cikgu lah. So bagi saya, di sinilah kita punya tahap profesionalisme kita akan meningkat. Sebab apabila kita melihat seorang guru, bagi saya lah, tak tahulah kelebihan saya kot. Sebenarnya macam dapat je cikgu bahasa Melayu ke, cikgu sekolah menengah ke, matematik ke, fizik ke, bio ke, semua saya boleh bantu sebab saya melihat dua je konsep saya. Kita akan lihat, tanya cikgu tu, cikgu apa pemerhatian cikgu dalam bilik darjah dan bagaimana cikgu mengatasi pemerhatian tadi melalui refleksi cikgu. So dua benda ni lah yang membantu saya untuk cetuskan idea pada cikgu tu untuk melaksanakan inovasi dan juga membantu cikgu tu lah untuk melihat
kelemahan cikgu dan juga kelemahan pelajar kita dan bagaimana kita menghasilkan intervensi pada satu isu. Sebenarnya ramai cikgu celaru dengan pemilihan isu ni. Bila isu ni saya nak tekankan kat sini, kita kena fokus kepada DSKP kita dalam kemahiran standard pembelajaran kita. Bukan semata-mata kita campur adukan 2-3 kemahiran. Bila kita buat inovasi ni, fokus kepada satu standard pembelajaran supaya jelas dan kita punya structure kita dan tersusun supaya pelajar kita capailah apa yang kita hasratkanlah. So apabila Cik Aizah tanya pada saya, memang saya suka membimbing. Sebab kita tak satu tahap tu, masa kita diberikan satu peluang kepada bagi saya satu peluang dan juga membimbing cikgu, pada masa yang sama saya belajar knowledge baru daripada cikgu yang berlainan subjek sebenarnya. Dan juga saya dapat adapt cikgu punya kefahaman dan kekuatan cikgu tu, saya tingkatkan profesionalisme dia orang jugalah sebenarnya. So dekat situlah saya melihat sebenarnya kita inovasi ni bukan kita buat semata-mata untuk capai hasrat kita. Pada masa yang sama saya meningkatkan tahap profesionalisme guru dan keyakinan serta motivasi guru tu untuk merealisasikan pendidikan kita lah. Okey. Berdasarkan pengalaman Cikgu Kati lah membimbing guru-guru kita ni kan. Okey, Cikgu Kati pun tahu kita ni banyak aliran jenis sekolah, terutama sekolah rendah ada SK, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. Okey, di sini adakah semua jenis sekolah ni memberi komitmen dalam membuat inovasi setakat daripada bimbingan Cikgu Kati sendirilah? Okey. Memberi komitmen tak? Okey, sebenarnya saya nak lontarkanlah benda ni, perkara ni bila dah ditanya oleh Cik Aizah dalam bicara ilmu ni, saya nak tekankan kat sini sepanjang pengalaman saya membimbing ramai cikgu dari segi pelbagai latar belakang, tetapi apabila kita tengok fokus kita dengan 3 aliran sekolah ni, kekangan di sini adalah kepada sekolah SJKC lah. Sebab saya tengok biasanya akan datang SK, sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan jenis Tamil apa semua kan. So dekat sini kalau kekangan dari segi SJKC ni mungkin dari segi masa ataupun saya pun tak tahulah, tak pasti, tetapi ramai ada juga cikgu sebelum ni saya pernah bimbing di negeri lain lah. Tetapi bagi sepanjang di daerah ini mungkin kita kena memberikan peluang ataupun memberikan penekanan yang lebih mendalam lah. Mungkin kita memberikan bimbingan pada pentadbir sekolah dahulu supaya mereka dapat lihat bagaimana perkembangan inovasi dan knowledge cikgu ni dapat dikembangkan dan dapat meningkatkan tahap profesionalisme melalui kelemahan pelajar tu. Sebab kalau pelajar kita ada masalah, bagaimana cikgu mendekati pelajar itu, bagaimana kita buat intervensi dan bagaimana prosesnya secara sistematik untuk meningkatkan profesionalisme bagi merealisasikan ataupun melahirkan kemejadian murid dekat sekolah tu melalui inovasi yang kita hasilkan. Bermakna Cik Kati bersetuju dengan kita melihat prospek inovasi. Prospek guru tu bila dia ada inovasi, dia boleh membantu anak-anak murid dia. Setuju dengan kenyataan itu? Ya, betul. Sebab satu, saya terimalah Cik Aizah kata tadi, memang kita membantu. Pada masa yang sama kita membantu diri kita. Sebab Kementerian Pendidikan Malaysia telah diberikan banyak saluran. Contohnya kita boleh buat permohonan guru cemerlang, kita boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi lagi. Contohnya kita buat kenaikan pangkat. Kita ada satu saluran dan juga indikator yang diminta adalah inovasi dan juga kajian tindakan lah. So dari segi proses kita mengkaji dan kita berinovasi, kita dapat cetuslah kita punya meningkatkan tahap profesionalisme jugalah dalam kita punya dunia pendidikan ni. Okey. Bagaimana kita nak galakkan, kata Cikgu Kati tadi, SJKC yang kurang tu, apa tindakan, apa saranan Cikgu Kati sendiri? Okey, bagi saya mungkinlah inovasi tersebut. Okey, mungkin kita boleh berikan bimbingan. Saya rasa daerah kita dah buat dah, saya rasa. Sebab kita dah beri bimbingan dan juga kita dah sebar luaskan banyak maklumat-maklumat berkenaan dengan inovasi dan juga peluang tu dah ada. Cuma mindset cikgu tu, kita kena terima. Bila kita terima, kita dah ada pendedahan diberikan di peringkat daerah maupun juga dengan guru-guru pakar di daerah, di negeri juga. Maka di situ kita kena tengok, melihat juga kebolehan dan kelemahan cikgu tu. Sebab kita ada kelemahan sebenarnya, Cik Aizah. Tetapi ramai yang tak dapat lihat kelemahan itu. Sebab itulah kita dah dapat buka minda kita lagi, mindset kita dengan terkongkong benda-benda yang tak betul. So sehingga mereka tak nak pun berubah dengan dunia semasa. Oh, jadi kita pastikanlah ya, maksudnya semua guru kita akan bantu
Ya. Kita akan bantu. Okey, Siapa saya yang sedia memerlukan. membantu. Memang saya bersedialah. Tagline Cikgu Kati, sedia membantu. Kepada yang berminat, itu tagline Cikgu Kati. Bukan setakat Cikgu Kati, malah Cikgu Haifa pun akan bantu. Pengalaman mereka berdua ni sangat banyak dalam bidang inovasi. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada Cikgu Haifa untuk, saya rasa ni soalan terakhir untuk Cikgu Haifa. Okey, Cikgu Haifa. Apakah mesej kepada guru-guru Malaysia yang masih ragu-ragu untuk berubah dan berinovasi dalam bidik darjah? Mesej yang Cikgu Haifa nak sampaikan. Okey, akhir katalah dari saya, kadang-kadang kita rasa ragu-ragu, kita takut gagal untuk mulakan inovasi ni. Tapi sebenarnya cikgu tak perlu risau. Saya percaya sebenarnya secara kita tak sedar, sebenarnya kita dah banyak inovasi yang kita hasilkan dalam kelas. Jadi saya rasa benda tu adalah kita takut, kita ragu-ragu pada peringkat awal tu sebenarnya benda yang normal, kerana kita semua pernah berada dekat situlah, dekat situasi yang sama. Tapi kita perlu ingatlah satu perkara, setiap hari ada murid yang datang ke kelas kita tu dengan harapan dia nak faham benda yang kita dah ajar dia semalam. Mungkin dia nak tambah baik konsep kefahaman dia. Jadi kita kena ingatlah setiap hari akan ada murid yang perlukan penerangan yang lebih mendalam. Mungkin kaedah kita semalam dia orang tak nampak lagi konsep tu menerangkan tentang apa. So hari ni dia datang dengan semangat baru, azam baru, dia nak fahamkan benda yang dah belajar semalam. Jadi bagi saya murid kita ni sebenarnya dia tak minta pun kita jadi guru yang paling hebat di dunia ni, tapi sebenarnya dia sangat-sangat memerlukan kita yang sentiasa ada untuk membantu dia. Jadi melalui inovasi inilah sebenarnya kita menyediakan peluang yang pelbagai untuk bantu murid kita, sebab setiap murid dia mempunyai cara pembelajaran dia tu tak sama. Mungkin ada murid yang boleh gunakan teks, tapi ada murid mungkin dia perlukan warna, ada murid mungkin dia perlukan bahan yang berbentuk maujud, dan mungkin juga ada murid ni dia suka permainan. Okey, itu pengharapan mesej daripada Cikgu Haifa. Okey, untuk akhir sekali Cikgu Kati, bagaimana pula mesej Cikgu Kati kepada semua guru ni yang masih ragu-ragu untuk berubah dalam berinovasi di bilik darjah? Okey, Cik Aiza, saya memang nak sampaikan satu mesej lah yang di luar sana. Sebenarnya kita sebagai guru, kita kena ada jiwa sebenarnya. Bila ramai kebanyakannya adanya sebagai kita dititlekan sebagai warga pendidik, tetapi bila tak ada jiwa sebagai pendidik, maka kita tidak boleh ubah apa-apalah. So yang seterusnya saya nak bagi tahu dekat sini, iaitu kita guru sebagai ejen perubahan. Dalam dunia pendidikan ni kita boleh ubah apa-apa saja. Tetapi janganlah ubah satu dunia. Sebenarnya kita kena ubah perspektif bilik darjah kita. Sebab pelajar walaupun dengan latar belakang yang berbeza, kita kena berani menyaut cabaran. Lepas tu kita kena yakin pada diri kita bagaimana kita merealisasikan pendidikan kita, bilik darjah kita. Sebenarnya generasi akan datang adalah berubahnya dari segi pengajaran kita lah. So pengajaran kita pastikan berkesan. Kita kena melihat pelajar itu adalah satu sebagai anak kita sendiri, supaya kita dapat mengubah mindset pelajar itu dari segi dasar di awal sekolah ni. So cikgu-cikgu di luar sana, saya mohon jangan tidak mencuba apa-apa seolah-olah cikgu kata kita dah pelajar kita ada masalah. Kita mencuba dari segi bawah, kita tengok pelajar kita dah ada masalah, kita kena ubah mindset, kita kena ubah kita punya bilik darjah, maka kita boleh berjaya dan juga kita menjadi cikgu yang terkenal juga dekat Malaysia nanti. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kita, Encik Kati Rayson dan juga Puan Datuk Haifa. Okay, sebagai penutup, kita telah melihat betapa inovasi dalam pendidikan bukan sekadar lagi keperluan yang biasa, tetapi sebagai pembakar semangat. Jadi saya mengharapkan perkongsian hari ini dapat memberi inspirasi dan dorongan kepada kita semua untuk terus berinovasi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.